Okey, kita tahu kan pasal Budi 95, Budi Madani yang akan dilancarkan pada 30 September. Ramai orang bising lah. Dia kata memanglah harga RON95 turun jadi RM1.99. Tapi ada limit 300 liter. Tak cukup tu. Ada. Lepas ada juga yang kata RM2.05 darat 300 liter sama dengan RM615. RM1.99 darat 300 liter adalah RM597. So beza dia cuma RM18. So ada satu benda nak cakap pasal dua orang-orang macam ni. Kalau you betul percaya apa you cakap ni, sama ada you tak faham atau you sengaja tak faham dan you ada niat jahat. The subsidy bukannya between RM2.05 menjadi RM1.99. The subsidy is between harga pasaran RON95 RM2.60 ke RM2.70 ke. Benda ni boleh berubah-ubah ikut harga pasaran minyak mentah dunia dan juga the cost of nak refinekan benda tu semua tu dan the cost of delivery semua, cost retail semua tu. Dia jadi RM2.6, RM2.7 berbanding dengan apa yang you boleh bayar sekarang ni which is RM1.99 which is still lower than a lot of countries. So let's say lah you assume you save 60 sen 1 liter dan you somehow you yang komplain ni boleh pakai sampai 300 liter sebulan. 60 sen darab 300 liter adalah RM180, bukan RM18. Sebab the actual price is RM2.6, RM2.7. Itu nombor satu. Nombor dua, kena faham ya, kerajaan nak buat benda ni bukan setakat nak bagi korang subsidi semata-mata. Dia sebenarnya nak elakkan kita punya jiran-jiran yang kononnya kaya lah tapi sibuk nak isi RON95 bersubsidi. Nombor tiga yang duk kata 300 liter tak cukup tu. You kena faham. The kerajaan, dia tengok numbers tau. Dia tahu on average berapa orang Malaysia pakai untuk berpusing-pusing dekat Malaysia ni. Untuk pergi kerja, balik kerja, untuk balik kampung sekali-sekala. Ada yang komplain. Tapi bila dia komplain tu kita tengok, kau ni orang biasa ke orang luar biasa? Penggunaan RON95 untuk you tak sama dengan average Malaysians. So for you 300 liter tak cukup, orang lain cukup. Sebab you kena faham ya, subsidi ni bukan kita nak bagi semua orang. Subsidi patutnya diberikan kepada orang yang memerlukan. So kalau kita duk bagi je orang pakai subsidi, terutama sekali orang yang tidak memerlukan, macam mana kerajaan nak spend on pembangunan? And then on top of that ya, bayangkan ya, orang yang berpendapatan rendah. Kereta-kereta dia kecil, enjin 1.3, 1.0. Sebulan dia nak pakai 300 liter tu, tak logik langsung. So kena faham ya, the objective kenapa kerajaan buat benda ni, sebab dia nak make sure that tak ada banyak ketirisan subsidi yang pergi dekat orang yang tak memerlukan, supaya duit tu boleh diselamatkan dan boleh sama ada diberikan sebagai pembangunan ataupun diberi kepada orang yang betul-betul perlukan duit tersebut.